selamat petang semua. Kita bersama lagi di Peter B Channel. Petang ini saya nak buat tempoyak durian ya. Ini durian tembaga yang saya nak buat tempoyak nanti guys. Sebelum saya menggoreng ya tempoyak ini, saya nak mengupas daripada bijinya. Lepas tu baru saya goreng. Ini tempoyak versi goreng guys. Biasanya kita tidak menggoreng tempoyak. Kita kupas dari bijinya dan kita masukkan sedikit garam. Kalau sesiapa yang nak masukkan sedikit garam, dan kita masuk dalam peti sejuk. Tapi saya buat dalam bentuk goreng guys. Tempoyak goreng ya. Kita akan lihat hasil dia nanti guys. Durian yang saya nak buat tempoyak guys. Saya buat tempoyak versi goreng ya. Saya kupas bijinya besar guys. Ini kalau kita buat tempoyak dia lebih lama lagi, kita boleh tahan lebih lama lagi guys. Ini yang versi kita goreng ya. Kita akan campur dengan sedikit gula nanti. Bila dia dah sejuk, kita masuk dalam bekas ya. Besar bijinya guys. Ini sebenarnya bosku tidak dapat makan durian ini sebab masalah kesihatan ya. So kita buat tempoyak banyak durian ini. Kita akan kupas daripada bijinya sebesar guys. Ulas durian ini. Sekarang ialah musim buah-buahan ya. Belum lagi kemuncak musim buah-buahan, masih lagi buah durian ni masih kayangan lagi guys harganya. Saya akan kupas semua dan lepas tu saya akan goreng. Ini isi durian yang saya sudah kupas tadi guys daripada bijinya. Saya akan goreng. Kalau tempoyak yang kita goreng seperti ini, ianya lebih tahan lagi daripada yang mentah itu guys. Kita akan tambahkan dengan sedikit gula. Saya akan goreng sehingga ianya bertukar kekuningan ya. Kita tidak masukkan minyak, kita goreng tanpa minyak ya. Tempoyak yang versi goreng ini yang kita campurkan dengan gula, kita boleh makan bersama dengan roti. Kita buat jam guys. Tempoyak yang saya sudah goreng tadi guys, saya campurkan dengan sedikit gula ya. Kalau kita nak campurkan dengan garam pun boleh, tapi saya suka campur dengan gula sebab saya nak makan bersama dengan roti ya. Kita buat jam dia.
sudah sejuk, kita boleh simpan di dalam bekas Ini dia tempoyak goreng sudah siap guys. Saya sudah masukkan dalam bekas, dan bila ianya sudah sejuk nanti saya masuk dalam peti sejuk dan kita boleh makan bersama dengan roti, dan kalau kita nak makan bersama dengan aiskrim pun boleh sebab saya campurkan dengan gula. Kalau kita campurkan dengan garam, kita hanya boleh makan bersama dengan tempoyak ataupun asam pedas tempoyak patin Kita boleh campurkan dengan bila kita nak buat kuih, kita boleh campurkan dengan tempoyak goreng ini juga sebab rasanya manis. Selamat mencuba. Terima kasih.